Tengok minyak tiruan macam mana, minyak original macam mana. Hello guys, ajak sini. Hari ni saya nak tunjuk apa perbezaan minyak tiruan dengan minyak original. Yang ni kita beli online untuk tunjukkan apa benda yang hangpa dapat bila hangpa beli benda ni tak masuk akal punya harga. So depan kita ni ada Castrol 5W30. Hangpa boleh tengok dulu depan. Sama ke tak sama? Color tulisan pun lain dah. Belakang sama juga. Ini tiruan yang ini tiruan. Saya nak cerita sikit lah pasal barcode ni. Ini kita cakap minyak tiruan lah Kalau hampa beli online ataupun hampa beli kat spare part yang tiruan punya, hampa scan benda ni, dia keluar error ataupun dia tak keluar apa-apa, itu sah-sah tiruan. Scan melalui SIRIMCAS punya app. Ingat, scan barcode tak ada apa-apa ataupun error, itu adalah tiruan. Faham Tak semestinya ada barcode original. Orang boleh buat barcode ni, itu masalah dia. Okey, kita buka. Ini tak buka lagi Yang ini original, ini tiruan. Yang paling penting adalah dia punya isi kandungan. Bau pun lain. Bau macam bau minyak tanah pun ada. Hampa tengok color dia. Kat depan-depan apa boleh tengok lah dia punya texture dia. Ini macam air sikit. Lepas tu ada bubble-bubble dalam dia, nampak? Ini elok je. Cantik je. Ini color macam minyak masak. Bau dia macam bau minyak tanah. Minyak tiruan ni kalau masuk kat dalam kereta, dia akan jadi sludge. Dia hampa dah pakai lama-lama, dia jadi macam slime. Dalaman enjin jadi haus, dia lagi cepat pekat jadinya. Itulah. Enjin boleh kong, kena overhaul. Itu je salah satu jalan selamat dia. Kalau nak beli online tak masalah, tapi beli dekat official mall dia. Mana yang company yang jual online semua ada official mall dia. Dekat TikTok ataupun dekat tempat lain. Sama je, ada official mall dia. Originalnya, official dia, harga 19 dekat 200. Ini jual online yang tiruan ni harga dia RM60, RM68, RM65. Dekat situ hampa dah boleh fikir. Tak adanya Castrol nak buang harga sampai jadi RM60. Jadilah pengguna yang bijak. Jangan bila hampa beli dah pakai, kereta rosak, baru time tu hampa nak KPDN KK lah apa benda semua. KPDN KK tak ada nak repair kereta hampa. Itu saja. Ada apa-apa soalan boleh komen, nanti kita akan reply. Jangan lupa like dan follow kita. Banyak ilmu kita mau kasih. Itu saja. Thank you, bye.